Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adrina Darwish binti Muhammad Azidi. Saya dari kelas PPS 212. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tipografi digital dan konsep reka letak digital dalam penghasilan karya seni digital. Untuk pembentangan kali ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan tipografi digital, jenis tipografi, kepentingan tipografi dan reka bentuk digital, serta konsep reka letak digital menggunakan pendekatan Casper. Tipografi digital merujuk kepada seni dan teknik mengatur teks dalam bentuk digital supaya ia mudah dibaca, menarik dan berkesan untuk menyampaikan maklumat. Dalam dunia reka bentuk grafik, tipografi sangat penting kerana teks bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai maklumat tetapi juga menjadi elemen visual yang memberi identiti kepada sesuatu reka bentuk. Contohnya dalam poster, infografik, laman web dan juga media sosial. Pemilihan jenis huruf yang sesuai dapat membantu meningkatkan kefahaman, emosi dan daya tarikan visual kepada audiens. Secara asasnya, terdapat dua jenis tipografi yang sering digunakan iaitu serif dan sans serif. Tipografi serif ialah jenis huruf yang mempunyai garisan kecil di hujung setiap huruf. Contohnya seperti Times New Roman. Ciri utama serif ialah ia kelihatan lebih formal, klasik dan tradisional. Oleh sebab itu, ia sering digunakan dalam buku, surat rasmi dan dokumen akademik. Manakala sans serif pula ialah huruf yang tidak mempunyai garisan kecil pada hujung huruf. Contohnya seperti Arial ataupun Helvetica. Jenis ini kelihatan lebih ringkas, moden dan mudah dibaca, terutamanya dalam paparan digital seperti laman web dan slide pembentangan. Pemilihan tipografi yang sesuai sangat penting supaya maklumat yang disampaikan lebih jelas dan menarik. Dalam penghasilan karya seni digital, tipografi perlu digunakan dengan susunan yang betul dan seimbang. Contohnya seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Seterusnya ialah konsep reka letak digital. Reka letak digital merujuk kepada cara menyusun elemen seperti teks, gambar, grafik dan ruang dalam sesuatu reka bentuk. Reka letak yang baik dapat membantu audiens memahami maklumat dengan lebih mudah dan menjadikan sesuatu persembahan kelihatan lebih teratur dan menarik. Dalam reka bentuk digital, terdapat satu pendekatan iaitu pendekatan Casper. Pendekatan Casper terdiri daripada 6 prinsip utama dalam reka letak iaitu kontras, alignment, simplicity, proximity, emphasis dan repetition. Prinsip-prinsip ini membantu menghasilkan reka bentuk yang lebih seimbang, jelas dan menarik. Kontras bermaksud perbezaan antara elemen dalam reka bentuk seperti warna, saiz atau bentuk. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens kepada maklumat yang paling penting. Contohnya, tajuk menggunakan warna yang lebih terang atau saiz huruf yang lebih besar berbanding teks lain. Seterusnya ialah alignment. Alignment merujuk kepada susunan elemen secara teratur sama ada kiri, kanan atau tengah. Susunan yang baik akan menjadikan reka bentuk kelihatan lebih kemas, teratur dan profesional. Jika susunan tidak sekata, reka bentuk akan kelihatan berselerak dan sukar dibaca.
Simplicity bermaksud reka bentuk perlu kelihatan ringkas dan tidak terlalu padat. Penggunaan elemen yang terlalu banyak boleh menyebabkan audiens sukar memahami maklumat. Proximity pula bermaksud elemen yang berkaitan perlu diletakkan berdekatan antara satu sama lain kerana ia akan membantu audiens memahami hubungan antara maklumat dengan lebih jelas. Emphasis bermaksud memberi penekanan kepada elemen yang paling penting. Contohnya, tajuk utama atau maklumat penting. Ini boleh dilakukan melalui penggunaan warna, saiz huruf atau kedudukan. Repetition pula, pengulangan elemen seperti warna, bentuk atau gaya huruf. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keseragaman dan identiti dalam sesuatu reka bentuk. Sekarang kita sudah berada di penghujung video. Sebagai kesimpulannya, tipografi dan reka letak digital memainkan peranan yang sangat penting dalam menghasilkan persembahan digital yang berkesan. Pemilihan jenis huruf yang sesuai serta penggunaan prinsip Casper dapat membantu menghasilkan reka bentuk yang lebih jelas, menarik dan mudah difahami. Oleh itu, pereka bentuk perlu memberi perhatian kepada aspek tipografi dan susunan elemen supaya maklumat dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada audiens. Sekian sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Dalam seni reka digital kita mula, tipografi asas utama yang kukuh. Reka letak pula atur semua ruang, sempurna harmoni visual terbilang. Serif dan sans serif, pelbagi gaya, saiz font jarak semua ada fungsinya. Kontras hierarki penting belaka, jajaran seimbang mudahkan semua.